Okay, morning. So pagi ni aku akan bergerak ke Ipoh, naik Ducati Diavel. Ada untuk event minggu ni, academy event, kira untuk training lah, training bawa motor dengan Haji Wazi otai kita. So let's go. Kita RV dekat Rawang sekejap lagi, dah pukul 11 kot RV dekat Rawang. Okay, so aku hari ni bawa Ducati Diavel. Okay, let's go. Dalam. Bye. Pak Bay main boy. Bay mama pula. Mama tak pergi, Ali duduk dengan mama, daddy yang pergi. Mananya tu? Dah siap ke belum? Angah, dah siap dah. Oh, dah. Ingat baru bangun. Macam dah lama tak jalan ni motor ni. Wah, itu hari jalan BJB. Mak bawa ni itu hari BJB. Oh ya? Ha. Ali pergi hantar polis, lepas tu di-chrome balik. Buat chrome balik. Ingatkan sekejap je, rupanya 2 minggu. Sekejap.
dah sampai dekat RNR Rawang. Stop by kejap untuk RV. Ada lagi sebiji lagi motor. Jadi 4 biji lah daripada RNR Rawang pergi ke Ipoh. So training center kita dekat Ipoh. Itu tempat Wazi tu. Ya, Haji Wazi. Jadi petang ni kita akan ada sesi juga. Rasanya sesi braking lah. Dia akan ajar kita macam mana nak brake, ataupun dalam keadaan laju macam mana kita nak brake dengan selamat. Jadi petang ni lah insyaAllah sesi dia. Nah ni sampai lagi segi GPS. So kita 4 biji lah akan gerak daripada Rawang pergi ke Ipoh. Okay, let's go. Okay, 4 biji dah ada pukul 10. Lebih kurang 10.30 lah kita akan gerak. Tapi semua BMW dah. Sini BMW R1 BMW. Ini pun BMW. Alamak, kita je pakai Ducati dah. Tak apa, kita suka yang gegau-gegau punya enjin. Okay, jom sekejap lagi kita gerak. 就这。 Aduh, dah kena dah ni. Kita ada 2 biji 4 GS, 1 XR, 1 Ducati Diamel. Terasa terasing Ji. Macam mana ni Ji? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Welcome to Port Motor Wazi. Here we are. Dia the one and only lah kalau katanya saya yang Malaysia ni memang ramai yang buat akademi. Tapi untuk motorcycle, saya pun untuk ramai tuan, saya kenal lah diri saya. Saya used to be motorcycle racer before sebelum ni. Ni gambaran-gambaran saya dulu lah. Macam posting lah. Dalam kelas tadi saya beritahu apa, kalau 100 km power kita beri 30 power betul? Ni makin serius 200 km power kita beri 30 tu. Ini brake belakang saya. Ni kira tiang elektrik kan ni? Di sini. Tiang elektrik satu ni ke situ. Situ sampai sini ya. Okey. Tiang elektrik tak? Tiang elektrik 30 meter. Yang ni 1 meter lagi. Jarak 1 meter. Alright, bagus. Saya corner. Motor tu dia selagi dia pegang tu kita rasa macam confident lah kan. So saya pegang tu. And then pressure tayar mostly saya ambil recommend punya factory 2.5, 2.9 contoh.
naik 2 orang 3.2. Oh, kadang-kadang bila saya ride seorang highway, saya keraskan sikit. Saya boleh pakai 2.6, sekarang saya pakai sikit je. Tapi bila tengok badan tu nampak macam okey. Nampak tak position je? Sikit. Macam mana saya buat? Saya nak ubahkan motor, saya gunakan foot brake pressure. Saya angkat sikit. Kan? Saya injak. Saya gunakan kaki awak. Maksud saya memang habis saya buat mana. Kalau saya habis memang, because saya memang pakai betul-betul lah. Alright. Sitting position. Itu saya adjust bawah sikit. Bukan kata style handle lepek, tapi saya suka relax kan. Okay. Saya mirror contohnya. Ya, biasa lah pakai mirror. Yang lain lagi berkenaan sitting position. Kalau saya ada barang, saya akan gunakan, takkan guna ni. Saya gunakan maksimum. Kalau bila saya guna yang belakang tu, dia boleh jadi okey, too much barang kat belakang, front tire akan upload. Berat. So bila kita berat belakang motor ni Nak corner pun dia jadi okey. So that's why saya tak faham kenapa bila tuan-tuan dah berat belakang, tuan-tuan mesti nak bawa 1.8, 2.2. Tak boleh bang. Orang kata motor kita bawa tak, semua orang cakap. Tapi dari segi bukan cakap ekonomi, dari segi fizik kita dah lawan ada ni. Bila too much ni kata dah belah kiri ni 10 kilo berat, belah sini baju-baju ni, belakang lagi 3-4 kilo. Dah campur badan kita dah 60-70 kilo. Motor dah jadi start floating. Tu yang jadi macam betul tak? grip lah depannya Isi barang tu. But yet tuan-tuan still buka 1.8 juga. Masa yang bahaya. Tak faham. Why nak letak risiko? Habis Cik Aziz nak pakai bawa tu 6. Okey apa? 6 ke 5. Okey lah. Ini 1.8 sampai motor lah. Dan kita still nak pasal. Nak pasal nak pergi mana? Saya tak faham. Nak pergi laju. Nak laju untuk apa sebenarnya? Tak tanya je mana nak laju pergi track. Nak laju, beli satu motor yang memang case K5 apa, nak laju. Bila tuan-tuan main yang tu laju, bawa je. Yang mana ada je laju Aziz. Faham? Kita bersama hari ni. So sesi kita akan keluar sebentar lagi. Berapa jam sekarang ni? Saya minta maaf, handphone dengan cas. 9 suku. Ha? 9 suku. 9 syukur lah, kita dah terlewat dah sikit ni. Tapi tak apa dah, saya minta maaf. So pergi ambil handphone jap kat rumah Mama Rus. Okey, tuan-tuan, saya sebenarnya nak suruh tuan-tuan duduk kat motor masing-masing. Because saya minta tolakkan motor ni, because kita ada space. Actually apa yang berlaku bila kita ride, kadang-kadang kita terlepas pandang, apa tau? Kita rasa letih, kita terlepas pandang, nampak kita main stretching time. So once you yang motor ada, you pakai punya motor supaya benda ni jadi biasa je. Ni sampai dia rasa macam tegang sangat. Okey, 2 10 9. Okey, kita dah bersiap-siap dah pergi Cameron Island untuk sesi cornering. Macam mana nak link in, link out, macam mana nak buat dalam wide body punya teknik lah. Okay, let's go. Okay, tadi Haji dah briefing pasal cornering. So ni terus praktikal. Ni dia teori terus praktikal. Jadi kita tak tunggu-tunggu. So memang best lah kelas Haji.
masuk ah. Okey. Terima kasih Haji. Haji buat marking one half, two half, full. Ni untuk kita pastikan kita punya throttle one half ke kan, dia punya ni lah indikator dia, memudahkan lagi kita waktu kita memandu untuk kontrol kita punya throttle.